Sunfresh Hiroshima melakukan kesalahan. Pengadil memberikan banyak kad kuning kepada pemain Johor Darul Ta'zim. Adakah Sunfresh Hiroshima membayar pengadil untuk menewaskan JDT FC? Perlawanan antara Johor Darul Ta'zim dan Sunfresh Hiroshima berlangsung dalam suasana yang penuh tekanan dan harapan tinggi. Sejak whistle permulaan ditiup, kedua-dua pasukan mempamerkan intensiti permainan yang sangat kompetitif. Perebutan bola berlaku di setiap sudut padang, menggambarkan kesungguhan mereka untuk menguasai perlawanan. Namun, di sebalik aksi sengit tersebut, perhatian mula terarah kepada kepimpinan pengadil yang dikatakan mempengaruhi rentak permainan. Seiring masa berlalu, para pemain Johor Darul Ta'zim dilihat lebih kerap dikenakan tindakan disiplin atas kesalahan yang dilakukan. Beberapa terjahan dan sentuhan fizikal terus dihadiahkan kad kuning. Keadaan ini sedikit sebanyak mengubah corak permainan JDT kerana para pemain terpaksa bermain dengan lebih berhati-hati bagi mengelakkan kesalahan seterusnya. Pengumpulan kad kuning yang diterima JDT secara beransur-ansur menimbulkan tekanan dalam kalangan pemain. Mereka yang sudah menerima kad terpaksa mengawal agresiviti, terutamanya ketika bertarung di bahagian tengah padang. Situasi ini secara tidak langsung menjejaskan keupayaan mereka untuk mengekang pergerakan lawan. Di pihak Sunfresh Hiroshima pula, beberapa kekasaran turut berlaku dalam usaha menyekat serangan JDT. Namun, tidak semua insiden tersebut menerima hukuman yang sama. Perbezaan dalam tindakan pengadil terhadap situasi yang hampir serupa inilah yang menimbulkan persepsi ketidakseimbangan dalam kalangan penyokong. Ketika perlawanan memasuki fasa yang lebih genting, setiap keputusan pengadil menjadi semakin penting. Tekanan yang meningkat menjadikan setiap whistle dan kad yang dikeluarkan memberi kesan besar terhadap momentum permainan. Dalam keadaan sebegini, keputusan kecil boleh membawa impak besar kepada kedua-dua pasukan. Detik paling kontroversi berlaku apabila seorang pemain Johor Darul Ta'zim dilayangkan kad merah. Keputusan itu serta-merta mengubah keseimbangan perlawanan. Dengan hanya 10 pemain di atas padang, JDT terpaksa menyusun semula strategi dan memberi tumpuan lebih kepada pertahanan. Bermain dengan kekurangan seorang pemain bukanlah sesuatu yang mudah, lebih-lebih lagi menentang pasukan berpengalaman seperti Sunfresh Hiroshima. Ruang permainan menjadi lebih sempit dan tenaga pemain cepat susut. Keadaan ini memberi kelebihan taktikal kepada pihak lawan. Kad merah tersebut juga memberi kesan dari sudut psikologi. Walaupun semangat juang masih tinggi, rasa kecewa jelas mempengaruhi tumpuan pemain. Dalam perlawanan berintensiti tinggi, kekuatan mental memainkan peranan yang sangat penting. Sunfresh Hiroshima kemudiannya mengambil peluang untuk meningkatkan tekanan serangan. Kelebihan jumlah pemain membolehkan mereka mengawal penguasaan bola dengan lebih lama. Serangan bertali arus memaksa JDT bertahan dengan segala kemampuan yang ada.
Selepas tamat perlawanan, perbincangan mengenai keputusan pengadil terus menjadi topik hangat. Ramai yang mempersoalkan konsistensi dalam pemberian kad dan tafsiran terhadap setiap pelanggaran. Persoalan sama ada kedua-dua pasukan dinilai dengan standard yang sama terus dibahaskan. Walaupun begitu, perlu diakui bahawa pengadil perlu membuat keputusan dalam tempoh yang sangat singkat. Sudut pandang yang terhad serta tekanan suasana stadium boleh mempengaruhi penilaian sesuatu insiden. Namun, konsistensi tetap menjadi asas utama dalam memastikan keadilan di atas padang. Akhirnya, perlawanan ini bukan sahaja dikenang kerana persaingan sengit antara dua pasukan ternama Asia, tetapi juga kerana kontroversi yang mengiringinya. Perdebatan mengenai keadilan dan ketelusan keputusan menjadi sebahagian daripada naratif besar perlawanan tersebut. Seperti kebanyakan perlawanan penting lain, detik-detik ini akan terus diperkatakan oleh para peminat bola sepak.